risau, Harimau Melaya confirm menang lawan Nepal esok. Ini dia game pertama berikutan revolusi baru Harimau Melaya Malaysia lawan Nepal untuk kualifikasi Piala Asia. Tak kisahlah kalau mereka baru je menang Singapura 1-0. Kita kenalah confident guys. Pengurusan baru, jurulatih baru, semangat baru. Kita bantailah Nepal puas-puas esok. Apa benda ni weh? Ini empap sebab kenapa abang excited gila nak tengok game Malaysia lawan Nepal. Percayalah, Harimau Melaya di bawah Peter Klemovsky akan menjadi raksasa yang berbeza. Bekas orang kuat Ange Postecoglou ni berpengalaman dan suka guna formasi 4-3-3 yang merupakan kebiasaan pemain kita dan senang untuk mereka adapt. Mungkin ada sedikit surprise di mana Sami Kuti akan main sebagai centre back dan Dion Kus akan digerakkan kepada right back. Yang kedua, Faizal Halim sudah kembali guys. Akhirnya kita boleh lihat Mickey main untuk Harimau Melaya dan kemungkinan akan dengar laungan C kat SSI esok. Seterusnya mestilah kita nak tengok debut pemain warisan baru. Bukan grade A pun tak apa, janji dia ngam dengan sistem Klemovsky. Dan paling penting sekali, abang sendiri akan berada di SSI malam esok. Jom kita santai sama-sama dan memberi sokongan maksimum kepada skuad kebangsaan. Ramalan abang, Malaysia menang selesa 2-0. Apa pula pendapat korang? Komen kat sini.